Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam tu kita dapat sambung balik uh, dan kita masih lagi mempelajari surah Maryam ayat 41 hingga 50 yang mengisahkan di antara yang mengisahkan perbualan ataupun dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya. Jadi dalam ayat tu dalam ayat tu adalah contoh dakwah atau penyampaian yang amat bagus, iaitu Chimni, seorang Nabi mengajak ahli keluarganya kepada tauhid dengan penuh hikmah, dengan kelembutannya dan kasih sayang. Walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam ia berdepan dengan ancaman penolakan, dan penghinaan, tapi baginda tetap juga jaga adab dan akhlaknya yang terbaik, akhlak yang mulia, bersabar serta meletakkan pergantungannya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melalui ayat-ayat tu kita bukan je mempelajari tentang pentingnya kita jaga akidah ataupun tauhid kepada Allah, tapi kita dapat faham tentang cara ataupun adab menyampaikan sesuatu kebaikan dan cara komunikasi, cara interaksi dengan ibu bapa yang belum terima kebenaran, serta beri keyakinan bahawa Allah akan beri ganjaran kepada hamba-Nya yang tetap teguh mempertahankan akidah. Jadi ada kaitan dengan ayat sebelumnya, iaitu dipanggil munasabah ayat, iaitu munasabah tu iaitu hubungan antara sesuatu ayat dengan ayat sebelum atau selepasnya. Jadi hubungan ayat 41 hingga 50 tu dengan ayat-ayat sebelumnya ialah selepas Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan Maryam. Jadi kisah Nabi Zakaria dan Yahya, Nabi Yahya dan Nabi Isa dan Nabi Maryam. Maknanya ada 3 kisah lah senang cerita. Jadi malam tu adalah kisah yang ketiga dalam surah Maryam tu, iaitu Nabi Zakaria dengan Yahya, Nabi Isa dengan Maryam dan Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Maknanya ayat sebelum tu dah ada contoh hamba-hamba yang dapat rahmat dan petunjuk daripada Allah, dan ayat tu Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Kisah tu menjadi contoh kepada perjuangan menegakkan akidah tauhid, khususnya dalam menghadapi tentangan daripada keluarga sendiri. Jadi peralihan tu nak tunjuk bahawa walaupun para Nabi menghadapi keadaan ataupun situasi yang berbeza, setidaknya mengemban risalah yang sama je. Cumanya situasi ancaman, penghinaan, penolakan tu berbeza yang setidaknya hadapi. Cemninya situasi Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya, Nabi Isa dan dengan Nabi Maryam. Jadi semuanya adalah untuk menyeru kepada
keyakinan naknya seru manusia kepada sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepasnya ayat-ayat tu dapat kita nanggap bahawa dakwah ataupun penyampaian hendaklah dipolah dengan ada hikmah, ada hujah yang benar, ada kelembutan dan kesabaran, walaupun kebaikan yang kita mau sampai itu ditentang, ditolak, tapi kita boleh ada caranya. Jadi surah Maryam tu ayat 41 hingga 50 tu yang mengajar kita bahawa tauhid, akidah adalah asas bagi seorang Muslim yang boleh dicampur walaupun berdepan dengan tekanan daripada orang yang terdekat. Jadi maknanya mempertahankan kebenaran tu tetap jua mesti teguh pendiriannya. Bukannya bila masuk dengan ahli keluarga kita dah rasa lain, tapi tetap Allah. Keluarga tetap keluarga. Tapi Nabi Ibrahim tu menjadi teladan dalam menjadi contoh dalam menyampaikan dakwah secara berhikmah, menghormati ibu bapanya, menggunakan hujah yang logik dan bersabar terhadap penolakan serta serahlah kepada Allah SWT. Yang penting kebenaran tu tetap juga disampaikan walaupun dengan ahli keluarganya. Jadi ayat-ayat tu yang beri keyakinan bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan kerana mempertahankan agama akan dibalas oleh Allah SWT dengan rahmat, kemuliaan dan ganjaran yang lebih baik. Jadi sebagai kita yang nak nyampai ke benda-benda yang baik tu, itulah menjadi contoh cimninya cara ataupun kaedah Nabi Ibrahim AS menyampaikan kebenaran dengan penuh hikmah, kasih sayang dan keteguhan iman. Okey, sebenarnya dalam surah Maryam tu ada banyak kisah Nabi sebenarnya. Ada 8 kisah Nabi yang disebut secara khusus. Dihitung berdasarkan Nabi, diceritakan, jadi susunannya macam tu. Ayat 2 hingga 15 kisah Nabi Zakaria dan Nabi Zakaria alaihissalam, iaitu apa yang nak disampaikan pada kepada kisah Nabi Zakaria tu adalah dia memohon zuriat yang soleh. Lalu Allah kurniakan, Allah beri namanya Nabi Yahya. Jadi apa yang boleh kita ambil di situ bahawa Nabi kita boleh berputus asa. Doa tetap juga kita doa walaupun kita rasa doa tu makbul doa aku tu. Sampai kita mengeluh dah berpuluh tahun dah berdoa. Jadi apa yang berlaku pada Nabi Zakaria tu, dia tetap juga berdoa walaupun logik akalnya macam masih ada harapan lah. Macam dia dah anggap macam harapan palsu dah tu. Tapi dia yakin dengan Allah, dia tetap juga walaupun si logik oleh akal. Dia mau juga zuriat. Dan dia akui bahawa pada fizikalnya dia dah tua. Dia anggap macam si logik lagi dah dengan bininya dah mandul. Tapi akhirnya dapat jua Allah beri dengan perkara yang mustahil. Sebab Allah kata mudah je bagi aku. Tapi yang pentingnya dia nak sampai di situ
Terus kita nak uji lah. Doa tu lama gila. Mau makbul lah. Itu ada ujian juga. Ujian dari segi ni. Dari segi kesabaran. Maknanya bukannya sabar tu mesti duk diam je. Tapi nya sabarnya nya tetap juga minta. Walaupun nya rasa macam si logik untuk dapat anak lagi. Okay. Ayat 7 hingga 15 tu dia kisah kepada Nabi Yahya di situ. Apa yang yang kita dapat ambil daripada Nabi Yahya, sebab apa yang didoa oleh Nabi Zakaria untuk nak mau dapat zuriat yang soleh, lalu Allah kurnia, Allah beri dan makbulkan doanya. Sehingga kan Nabi Zakaria alaihissalam lahir dan dengan sifat yang mulia dan taat kepada ibu bapa dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, pada ayat 16 ke 40 kisah Nabi Isa bersama ibunya. Cumnanya keperitan ibunya menghadapi ujian yang sangat genting, dan sehingga kan berlakunya kelahiran Nabi Isa yang ada bapa, dan penjelasan bahawa baginda adalah hamba dan rahmat Allah, dia dah boleh kelakar ketikanya masih lagi dalam keadaan bayi untuk membela kebenaran. Jadi situ ada mukjizat yang melemahkan akal kita mau fikir. Tapi kerja Tuhan tu mudah semua. Masih ada mustahil pun. Okay, ayat 41 hingga 50 tu lah malam tu. Iaitu kisah yang ketiga tu. Dalam tafsir disebut tu adalah kisah yang ketiga, iaitu Nabi Ibrahim AS. Mana cemininya Nabi Ibrahim menyampaikan kebenaran kepada bapaknya yang menyembah berhala serta hijrah demi mempertahankan akidah ataupun tauhid. Tauhid itu maknanya mengesahkan Tuhan, iaitu Allah. Allah yang layak disembah. Sebab bapaknya penyembah berhala. Okey. Dan ayat selepas tu kisah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Idris. Maknanya ulama tafsir menyimpulkan dalam surah Maryam tu ada 8 kisah Nabi yang disebut secara khusus. Jadi itulah surah Maryam adalah surah yang menghimpun kisah beberapa orang Nabi untuk menunjukkan bahawa semua Nabi hanya mengemban satu risalah yang sama saja, iaitu menyeru untuk menerima Allah tu sebagai Tuhan, bukan ada benda-benda lain. Jadi bermula daripada Nabi Zakaria, diikuti Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail dan Nabi Idris. Walaupun ujian sidaknya berbeza, tapi semuanya apa yang kita dapat di situ contohlah kesabaran, keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenanya kisah Nabi Ibrahim diletak pada selepas kisah Nabi Isa. Kan minggu sebelum tu kita belajar tentang kisah Nabi Isa. Kemudian pada malam tu selepas ayat tu, ayat 41 tu, kisah Nabi Ibrahim. Sebab ada kaitan yang kacak sebenarnya. Kisah Nabi Isa yang nak tegas bahawa kisah Nabi Isa menegaskan bahawa baginda adalah hamba dan Rasul Allah. Nya bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Kemudian Allah ngembak kisah Nabi Ibrahim yang dikenali sebagai bapa para Nabi. Sebab tu dalam tahiyat kita ada sebut. Bapa para Nabi. Nabi Ibrahim tu dipanggil Khalilullah. Untuk tunjuk bahawa semua Nabi selepasnya termasuk Nabi Isa
adalah menyeru kepada tauhid yang bukan syirik. Syirik tu yang mendua, ada selain. Maknanya jadi surah Maryam dia nak bentuk satu kaitan bahawa risalah tu semua Nabi adalah sama je, iaitu menyeru untuk orang ambil Allah yang Maha Esa itu sebagai Tuhan dan menjauhi syirik, menjauhi dan boleh bergabung. Jadi ayat tu bukan sekadar kisah keluarga Nabi Ibrahim je, tapi ia satu penegasan bahawa dakwah tauhid adalah ia punya misi semua Nabi. Okey. Tu sebenarnya kisah Nabi Ibrahim tu Nabi Ibrahim. Okey, kita nanggar dulu secara ringkaslah dia punya susu galur. Nabi Ibrahim tu siapa sebenarnya tu? Nabi Ibrahim yang kita tahu, mungkin kita pernah belajarlah sejarah sikit-sikit dulu. Mungkin kita kenali Nabi Ibrahim tu antara Nabi yang kita tahu, dia pernah dibakar. Dia pernah dibakar tapi Allah membakarnya. Dia rasa api yang dia duduk dalam api itu bardau wassalam, sejuk dan aman. Itu antara mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Nabi Ibrahim lah. Yang kita tahu Nabi Ibrahim dia, kisah Nabi Ibrahim yang biasa kita dengar adalah Nabi Ibrahim pernah dibakar, tapi terbakar macam ya. Okey, jadi Nabi Ibrahim tu Nabi Ibrahim, Allah menggunakan Nabi Ibrahim tu hanya ada dua orang anak, iaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Kan? Yang kisah pasal korban tu, dia suruh Allah beri mimpi supaya sembelih anaknya. Nabi Ibrahim dia ada dua orang anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Nabi Ismail itu adalah asal daripada keturunan Arab, sehingga lahirlah Nabi SAW. Kemudian Nabi Ishaq tu ada dapat seorang anak Nabi. Jadi siapa? Iaitu Nabi Yaqub. Dan keturunan Nabi Yaqub lahirlah ramai lagi Nabi daripada keturunan Bani Israel, seperti Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Untuk menunjukkan bahawa keberkatan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, apa yang disebut dalam surah Maryam tu, daripada ayat 49 hingga 50. Jadi ceritanya, maknanya Nabi Ismail AS-nya ada 12 orang anak lelaki. Keturunan yang terkenal adalah daripada bangsa Arab lah. Maknanya dia pecah dua. Satu, Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq. Nabi Ismail ada 12 orang anak lelaki. Ia adalah jaluran bangsa Arab, sehingga sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Ishaq ada 2 orang anak lelaki. Maknanya Nabi Yaqub dan Nabi Esau. Dia Nabi itu banyak, beratus ribu sebenarnya. Cuma Rasul je yang kita tahu hanya 25. Nabi itu ramai. Kemudian
Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ada 12 orang anak lelaki. Nya tu ada keturunan daripada Bani Israel dan kamilah Nabi selepasnya. Itu secara ringkas lah. Maknanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai turun kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Ishaq. Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim tu daripada Siti Hajar. Dan Nabi Ishaq tu daripada Sarah. Nabi Ishaq. Jadi dia di situ berpecah keturunan tu. Ada keturunan sampai keturunan Arab dan sampai kepada keturunan Bani Israel. Bani Israel ni Nabi. Nabi Ishaq turun sampai Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ada 12 orang anak. Kemudian untuk Bani Israel. Nabi seperti Nabi Yusuf, Nabi Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Nabi Isa. Termasuk Nabi Isa tu adalah keturunan Bani Israel. Okey, jadi Nabi Yaqub, siapa Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub tu? Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub adalah cucu kepada Nabi Ibrahim. Jadi sidaknya disebut dalam surah Maryam ayat 49 sebagai ganjaran Allah kepada Nabi Ibrahim selepas baginda meninggalkan kaumnya demi mempertahankan tauhid. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan sidaknya dan apa yang sidaknya sembah selain daripada Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishaq dan Yaqub pada ayat 49 tu. Okey, jadi itu secara sebuah gambaran ringkas. Gambaran ringkas siapa Nabi Ibrahim. Jadi pada ayat yang kita mau belajar malam tu adalah ayat 41 hingga 50. Jadi Allah mulakan kisah Nabi Ibrahim dengan menyebut baginda sebagai seorang yang siddiq. Siddiq tu orang yang jujur, amanah. Tu istilah bahasa Arab dipanggil siddiq tu orang yang jujur lah. Dan seorang Nabi. Maksudnya Nabi Ibrahim disebut sebagai orang yang jujur, yang benar. Jadi sebelum Allah menceritakan cimninya Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya, Allah memperkenalkan pribadi Nabi Ibrahim tu, iaitu menunjukkan bahawa orang yang mengajak orang lain kepada Allah mestilah seorang yang jujur, amanah dan berakhlak yang baik. Ibarat kata, munnya kita madah orang rajin solat, kita juga mesti rajin solat. Baru orang mudah mau percaya. Macam ni lah. Okay, jadi sebenarnya di situ ada persoalan juga tentang siapa bapa Nabi Ibrahim. Siapa nama bapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim disebut di situ adalah bapa Ibrahim. Dia nak berdialog dengan siapa, dia berkelakar dengan siapa, iaitu Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim namanya Azar. Yang disebut dalam surah Al-An'am ayat 74 lah. Cuma ada perbahasan atau perbincangan kalangan ulama tafsir. Jadi adakah ayah Nabi Ibrahim tu ni disebut abun? Adakah tu istilah Nabi Ibrahim tu ayah kandung ataupun pakciknya? Itu disebut abihi. Jadi majoriti kebanyakan ulama tafsir berpandangan bahawa Azar
ialah ayah kandung Nabi Ibrahim. Dia kata penyembah berhala lah, yang si beriman. Jadi berdasarkan pada lafaz dalam Al-Quran yang jelas pada perkataan abun dalam beberapa ayat, dalam ayat surah Al-An'am tadilah. Jadi dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga menerima bahawa Azar ialah ayah Nabi Ibrahim. Zahir daripada ayat tu dia jelas namanya Azar. Jadi ketika mentafsirkan surah Maryam tu ayat 41 hingga 50, dia menjelaskan dialog tu sebagai perbualan Nabi Ibrahim dengan bapaknya yang musyrik. Musyrik tu maknanya penyembah berhala lah zaman ketika tu. Jadi kenanya ada yang nyamadah Azar, iaitu bapa Nabi Ibrahim tu sebagai gelaran sebagai pakcik. Sebabnya orang Arab tu bila dia ada rapat gila, walaupun bapa saudara, nya dianggap sebagai bapaknya jua. Tapi sebahagian ulama nyamadah ahli tafsir nyamadah beberapa kalangan ahli tafsir berpandangan bahawa Azar ialah bapa saudara ataupun pakciknya, tapi dia menggelarkan sebagai bapaknya. Tapi ayah kandung Nabi Ibrahim, kalau sebenarnya nyamadah namanya Tarikh. Tarikh ataupun Terah. Jadi apa hujahnya? Hujahnya yang ada dalam bahasa Arab, perkataan abun, semestinya bermaksud ayah kandung. Nya juga boleh disandarkan atau digunakan untuk agaknya. Dalam sebelum tu kita dah cerita berkenaan dengan ya abati. Siapa nama tu? Ada Harun tu. Jadi siapa Harun tu? Ada dicerita dalam surah Maryam sebelum tu. Dia istilah adakah Nabi Harun tu adik-beradik kandung dengan Siti Maryam? Rupanya si. Jadi berbalik kepada abun. Kita belajar bahasa Arab. Abun tu adalah bapa. Ummu ataupun ummi itu ibu. Abun bapa. Maknanya dalam istilah orang Arab, abun tu bapa tu digelar bapa tu sistemnya bapa kandung, datuk, bapa saudara ataupun yang menjaganya. Tu dipanggil abun juga sebabnya dia punya rapatnya. Jadi setidaknya berpandangan para Nabi berasal daripada keturunan yang suci daripada syirik. Lalu menyatakan ayah kandung Nabi Ibrahim bukan penyembah berhala. Maknanya berpandangan kenaknya madah Azar tu bukan bapaknya tapi bapa saudara ataupun pakciknya. Itulah sebabnya Allah dah pilih keturunan asal Nabi adalah keturunan yang suci daripada syirik. Jadi mustahil lah. Macam biarlah itu pandangannya. Lalu menyatakan bahawa ayah kandung Nabi Ibrahim bukan penyembah berhala. Apa yang dicerita tu adalah dialog ataupun dialog antara Nabi Ibrahim tu dengan bapa saudara atau pakciknya. Jadi tu mengikut tafsiran, bukan berdasarkan ayat yang jelas. Jadi punya pandangan yang kuat adalah kebanyakan ulama yang ada termasuk tafsir itu memilih pandangan bahawa Azar ialah ayah kandung Nabi Ibrahim. Sebab itulah maksud zahir Al-Quran. Jadi ada dalil yang menolak bahawa Azar
sebagai ayah kandung, cuma berdasarkan pada zahir ayat tu. Jadi disebut wa iz qala Ibrahimu li Azar dalam surah Al-An'am. Jadi perkataan abun pada ayat tersebut difahami menurut makna asal, iaitu ayah kandung. Selagi ada dalil yang mengalihnya kepada makna lain. Itu pandangan yang kuat lah. Tapi pandangan yang madah Azhar tu, bapa saudara ataupun pakciknya tu adalah pandangan yang kecil. Jadi ada pakcik kuat. Cumanya yang lain dia kata kuat sebab dalam Quran tu jelas disebut abihi Azhar. Yang lain dia ada makna sebaliknya. Makna sebaliknya itulah yang madah abu adalah bukan ayah kandung tapi pakcik, sebab dalam istilah orang Arab tu bila dia dah rapat dengan bapa saudara ke dengan penjaganya dia panggil abung juga. Jadi ni kita nak pegang. Pegang je lah majoriti ulama yang madah macam yalah. Yang madah majoriti ulama pandangannya adalah Azhar itu adalah bapa kandung. Cumanya itulah tadi hujah orang yang kedua tadi, kita siapkanlah para nabi itu berasal daripada keturunan, mestilah para nabi itu berasal daripada sumber keturunan yang suci daripada syirik. Lalu sebab ialah nyamadah ayah kandung Nabi Ibrahim bukan penyembah berhala. Jadi tu bukan ayah kandungnya madah. Tu mungkin pakciknya ataupun penjaganya yang menjaga Nabi Ibrahim. Okey, jadi itu dua pandangan ulama. Pandangan majoriti macam ialah Azhar adalah ayah kandung Nabi Ibrahim, dan ada sebahagian ulama yang mengatakan Azhar ialah pakcik berdasarkan penggunaan perkataan abun yang kadang-kadang bermaksud bapa saudara dalam kalangan bangsa Arab. Tapi pandangan yang dipegang oleh majoriti ahli tafsir, Azhar merupakan ayah kandung baginda. Apa yang lebih penting daripada perbahasan tu, kita mengambil pengajaran daripada akhlak Nabi Ibrahim yang tetap menghormati dan berdakwah kepada orang tuanya dengan penuh hikmah walaupun setidaknya tolak kebenaran. Itu yang penting. Okey. Kita nak sambung kepada ayat 42. Dah panjang dah cerita tu. 42. Jadi dimulakan dengan pertanyaan, bukan terus menghukum. Jadi Nabi Ibrahim situ mengatakan ayahnya salah. Jadi Nabi Ibrahim nanya, kena Allah sembah benda yang si mendengar, si melihat dan si dapat menolong. Jadi kadang-kadang orang lebih menerima nasihat apabila kita bertanya dengan pertanyaan supaya dia terfikir sekejap. Jadi baginda si meninggikan suara dan si memalukan bapaknya. Jadi bapaknya tu penyembah berhala, iaitu syirik lah. Jadi mana kenanya ayah, kenanya bapa sembah benda yang si mendengar, si melihat dan si menolong. Ada pun bahasanya menggunakan bahasa kenanya kita sembah berhala tu. Dia guna ayat di situ. Benda, dia menggunakan menyembah benda yang si mendengar, si melihat dan si dapat menolong. Itu dia punya kehalusan di situ. Kena ayah bapa sembah berhala tu. Dia macam lain lah. Jadi seorang anak nyemadah pada bapaknya,
Bapak untuk benda ya si dapat nolong kita, si dapat madah apa-apa, si dapat apa-apa lah tu, kena kita masih percaya ayat lembut. Macam yalah. Jadi cara tu ia lembut daripada bapak salah kita tu suka nak sembah berhala tu. Salah macam ya. Bukan macam ya. Ayat yang digunakan. Jadi Al-Quran ajarnya membawa contoh Nabi Ibrahim. Macam ni dia menghalusi perkataan, nak menyampaikan kebenaran tu dengan cara tu lah. Jadi yang pertama tadi kata guna pertanyaan lah. Jadi pertanyaan macam tu lah, kita perlu kepada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita terus menghukum. Kita tu salah. Bukan macam ya. Salah macam ya. Bukan cara macam ya. Jadi orang pun terkejut tiba-tibanya aku jual disalahkan. Ayat 43, Nabi Ibrahim aku ada ilmu yang Allah anugerahkan, Allah berikan. Ikutlah aku. Aku tunjukkan jalan yang betul. Jadi baginda Nyasik Madah, aku lebih pandai daripada bapa. Tapi baginda merendahkan diri. Nasihat yang baik bukan sekadar mengatakan orang tu salah, tapi menunjukkan kepada jalan yang betul. Bukan kita mau madah orang tu salah. Jadi kita tunjuk sama-sama. Contohnya, mak, jom kita belajar sama-sama. Ustaz tu ada terang bendaya dengan jelas. Bukannya macam ya, mak si tahu agama tu. Terus. Jadi sama-sama belajar. Ada ustaz terang dengan jelas bendaya. Jom lah kita sama-sama belajar. Macam ni lah. Bukannya terus kita tu si tahu agama, si pandai agama. Jadi kita caranya lah nak guna ayat yang bagus lah. Itulah yang Allah mahu. Bukannya kita tu terus menghukum. Ayat 44, di situ Nabi Ibrahim terangkan punca sebenar. Jadi Nabi Ibrahim menjelaskan bahawa menyembah berhala sebenarnya mengikut syaitan. Jadi syaitan sentiasa mahu manusia tu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ikut perkara yang Allah larang, sebenarnya kita sedang mengikut bisikan syaitan. Jadi orang Sikh semestinya sembah syaitan, tapi mun ikut hasutan syaitan. Apa? Contohnya tinggal solat, suka bergaduh, suka dengki, suka fitnah, maka kita sedang mengikut jalannya. Si semestinya sembah, tapi mengikut jalan tu, jalan ke arah iblis tu, tu dikira menjelaskan. Nabi Ibrahim menjelaskan bahawa menyembah berhala tu sebenarnya mengikut syaitan. Syaitan sentiasa mahu manusia tu jauh daripada Allah. Jadi semestinya sembah syaitan tu tapi ikut hasutan tu dia boleh membawa kepada penyembahan juga. Cuma ayat yang diguna tu. Nabi Ibrahim terang punca sebenar. Jelas perkara yang sebenar. Jadi sembah berhala tu sebenarnya sembah syaitan, mengikut syaitan.
Jadi tadilah hasutan tu kita ikut hasutan tu dia macam seolah-olah menyembah. Okay, ayat 45. Ayat 45 tu Nabi Ibrahim nyamadah, aku bimbang ayah akan ditimpa azab. Jadi baginda bukannya nganuk ataupun marah, baginda risau. Macam seorang doktor madah kepada pesakitnya supaya kurangkan ambil gula. Nah, contoh, doktor bukannya benci kepada pesakit tu, tapi doktor sayang pesakit tu, malah aja nasihat. Begitu juga Nabi Ibrahim. Jadi seorang mak lah, seorang ibu. Jadi nyamadak mak madah kita tu sebab mak sayang. Jadi simaklah kita susah kemudian hari. Jadi kadang-kadang mak tu selalunya nasihat. Selalu nasihat tu sebab sayang. Dia bimbang, dia ada risau apa yang berlaku kemudian hari. Jadi itulahnya selalu nasihat, selalu madah. Berbuihnya madahnya. Okey, ayat 46. Jadi ayah Nabi Ibrahim manasnya menguguk rejam Nabi Ibrahim dan ngalau Nabi Ibrahim. Jadi nyesik tahan juga. Akhirnya manas juga ayah Nabi Ibrahim. Jadi semua orang akan terima apa yang kita sampai walaupun dah berhalus dah kita guna ayat, tapi mau juga. Sebab apa mau tu? Sebab apanya manas tu? Sebab satu iaitu ego, dan masih lagi sayang dengan cara lama, caranya. Kadang-kadang orang tu macam yalah, bila dia tegur tu, terus melentingnya. Kadang-kadang bila kita tegur, jangan tinggal solat, orang terus jawab. Ibu kita ajar aku tu. Tu inilah dipanggil cabaran dalam kita menyampaikan kebenaran. Dia cuma kita kena faham manusia tu bila dia tolak tu, itulah ego lah sebenarnya. Yang melenting tu ego. Sebab ego tu kita ingat, ego tu adalah kuasa iblis, power iblis tu ego yang paling besar. Dia meninggi, sifat dia meninggi ego tu. Sifat api sebenarnya boleh Allah suruh perintah, suruh tunduk kepada Nabi Adam, dia maunya. Sebabnya rasa tinggi, sebab sifat api tu nyamada aku tu daripada api. Kita tu sabar daripada tanah je, didebah je. Itu yang rasa action gila tu. Sebab dia menaik sifatnya. Itu ego yang sifat ada pada manusia macam ni lah. Nya menaik. Sebab ya dah ego tu ke mana pun. Dalam agama pun kita ego pun macam ya lah. Mati juga. Fir'aun sekuat-kuatnya rasa hebat dah boleh ada macam-macam yang Allah beri, akhirnya mati juga. Akhirnya ke tanah juga. Jadi macam ialah sebab Nabi Ibrahim tu manas, sebabnya egonya masih ada. Jadi ego dan sayang kepada cara lama, adat. Kan menyembah berhala tu adat sidaknya dulu. Adat dia diwarisi. Okay, ayat 47. Ayat 47. Ayat 47. Walaupun dia ugut, walaupun iaitu ayahnya ugut,
mau rejam baginda Nabi Ibrahim dan mengalau baginda. Mana sebenarnya bila dia tegur, ya setelah orang tua kadang-kadang susah mak ditegur. Bila dia ego dah menebal tu, kalaunya sifatnya dah terbuka, hatinya rendah, tu orang menerima dengan tenang, dengan senang je. Sama lah yang kita hadapi di sekeliling kita tu. Okay, jadi walaupun dia ugut, Nabi Ibrahim jawab macam ni, mengucapkan salam sejahtera ke atasmu. Jadi orang marah walaupun orang nganuknya balik, jadi ayat bapaknya nganuknya, tapi baginda tetap tenang. Si balas dengan maki, maki hamun. Ada orang macam ya. Contohnya laki bini pun kadang-kadang ada juga jenis macam ya. Bini tegur lakinya sedikit pun dah mula melenting lakinya lah. Bila dia melenting, sebab apa tu? Sebab ego tadilah. Tu je punca, bukan ada apa pun. Bininya tegurnya lakinya baca Quran. Tu mesti dengung tu. Mesti dengung tu. Mesti dengung macam ni. Apa akan jadi? Balas baliknya. Dia mulalah berkelahi panjang. Orang negur sikit je. Baca. Kita kena baca tu. Dengung tu benda tu. Tempat tu kena dengung. Mesti dengung. Dia macam ni. Ini jawab ni. Jadi mula berkelahi. Dia rasa boleh berkelahi lah sebab bininya. Sebab bini tu sebab ada ikatan. Ada ikatan perkahwinan. Suka-suka hati je, boleh maki, boleh apa macam-macam je. Jadi bila ada sikap ego tu yang jadi masalah, yang menjadi punca yang kadang-kadang boleh jadi retak dalam rumah tangga, jadi konflik yang berpanjangan pun ada juga. Sampai si dapat berunding lagi lah dia punya egonya tu. Okay, jadi Nabi Ibrahim jawab madah, salam sejahtera ke atas kita. Jadi orang nganuk, baginda bapaknya nganuk, tetap jua dia tenang, si balas dengan maki hamun. Itulah akhlak seorang Nabi. Jadi Allah cerita di situ, itulah perangai seorang Nabi. Walaupun orang nganuknya nyampi dengan bahasa yang lembut, tiba-tiba orang nganuk lagi, orang mau ugut lagi, tapi dia sik maki, terun, memaki, jadi panjang lah. Jadi panjang cerita ya. Jadi Allah nak cerita akhlak ataupun adab seorang Nabi. Jadi orang madah macam ni, ibu datang rumah aku gig. Jadi kita jawab, baiklah, mudah-mudahan Allah beri kita hidayah. Apalah macam je tu. Orang madah, kita ibu datang gig rumah aku. Gig maki ya. Si mau aku datang rumah bla 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 bla. Bukan panjang cerita ya. Jadi baiklah. Okeylah. Kita beri kami datang rumah kita. Okeylah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita lah. Cukuplah balah macam ya lah. Bukannya balah. Mu macam ya. Si perlulah aku datang lagi. Lagi panjang lah cerita tu. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan sidaknya lah, bapanya. Bila dah macam ya okey lah, seolah-olah si ada persetujuan lah. Apa yang mau disampi benda yang kebaikan kita menolak, okey, habis situ. Jadi berpisahlah demi mau jaga akidah. Ayat 48. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan sidaknya, meninggalkan bapaknya bukan sebab benci kepada keluarga tu, tapi demi menjaga iman. Jadi Islam sangat menyuruh kita hormat keluarga. Itu cara hormat lah. Kita keluar tu secara hormat lah. Sebab mulanya daripada bapaknya juga. Kita madah dengan bagus.
Tapi kita sendiri yang dapat nak fikir sampai nak uguk, nak rejam lah apa nak. Jadi okey lah, setakat tu lah. Nah, aku hanya menyampaikan apa yang Allah mahu, bukan yang kita semua mahu. Nah, jadi dia pegang pada di situ. Okey, cukup. Nah, saya perlu panjang-panjang lagi. Mungkin tak si mau. Okey, setakat tu. Jadi dia berpisah lah. Jadi Islam menyuruh kita hormat. Kita hormatlah tu. Nah, tapi munnya keluarga mengajak kepada syirik ataupun maksiat, kita sih boleh ikut sebenarnya. Itu dalam Islam. Saya boleh ikut lagi. Contoh kawan ajak pergi tempat maksiat lah contoh. Kita jawab je lah. Ataupun orang kata kawan dulu ajak pergi tempat beribu lah. Jadi jawab lah. Maaflah tu, aku dapat ikut sebab aku takut Allah murka. Cukup lah setakat tu lah. Maknanya kita beralah tu dengan perkataan dengan ayat yang baik lah. Setakat tu. Mungkin kita sudah dapat ikut. Alasan yang diguna tu adalah sandar kepada Allah. Okey. Ayat 49. Dah panjang dah tu. Nak habiskan 50. Okey, Allah menggantikan yang lebih baik. Nabi Ibrahim, dia dah kehilangan keluarga. Jadi Allah ganti Nabi dengan, Allah menggantikan dengan Nabi Ishak dan Nabi Yaqub. Jadi apa saja yang ditinggalkan kerana Allah akan sia-sia. Jadi Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih bagus, lebih baik. Jadi bila dah Nabi Ibrahim keluar daripada keluarganya, dia rasa satu kehilangan. Tapi Allah ganti dengan Nabi Ishak dan Nabi Yaqub. Jadi Allah ganti yang sesuatu yang lebih baik. Jadi seorang pemuda, contohlah ada seorang pemuda tu dia berhenti pola kerja yang haram. Mula-mula dia susah. Lepasnya Allah buka rezeki kerja halal yang lebih baik. Macam biarlah contoh. Okay, ayat kepada 50. Allah beri rahmat kepada Nabi Ibrahim. Jadi nama baginda iaitu Nabi Ibrahim sentiasa disebut sehingga hari itu. Itulah yang kita selalu baca tu, selalu sebut dalam at-tahiyyat, dalam solat tahiyat. Jadi ganjaran bukan hanya di akhirat, di dunia pun Allah memuliakan orang yang ikhlas. Hari itu seluruh umat Islam berselawat kepada Nabi Ibrahim dalam setiap solat. Jadi sebut dalam tahiyat. Jadi ibarat macam, contohnya macam tu, orang yang ikhlas berkhidmat di masjid lah. Mungkinnya si kaya, dia berkhidmat tu, dia buat khidmat di masjid lah. Dia ikhlas pola. Dia menyapu ke, dia apalah, mencuci ke. Mungkinnya si kaya, tapi dia ikhlas berkhidmat di masjid. Tapi bila orang madah pasal ia orang yang bagus, ringan tu lah, suka tolong orang. Itulah nama baik yang Allah beri. Jadi orang bercerita tentang kebaikan dia. Bila dia pola baik, maknanya perangilah dari situ. Perangai yang baik, perangai yang bagus. Orang akan menyetuk seolah menjadi contoh. Orang akan bercerita tentang kebaikannya. Jadi daripada kisah Nabi Ibrahim tu, kita belajar 5 perkara. Yang pertama iaitu kita berdakwah mesti bermula dengan kasih sayang. Itu ayat yang digunakan dengan ayat yang kasih sayang, yang lembut. Gunakan hujah yang boleh mudah difaham. Jangan menghina orang yang kita nasihat.
bersabarlah. Walaupun ditolak ataupun dimarahi, kita kena sampai kepada kebenaran. Percaya. Yang kelima iaitu percaya bahawa Allah akan menggantikan setiap pengorbanan yang diperoleh kerana agama. Jadi, semuanya orang si terima nasihat kita hari itu, jangan putus asa juga. Nabi Ibrahim pun ditolak oleh bapa empunya. Bapaknya sendiri pun tolak. Tugas kita adalah kita madah je dengan cara baik je. Tugas kita hanya tentak sampai ke dengan cara yang terbaik. Sebab hidayah tu adalah urusan Allah. Ni nak terima ataupun tolak tu terpulang. Yang penting kita sampaikan je lah. Itu kisah yang nak disampaikan dalam ayat tu lah. Okay. Jadi kita langgar di situ kenanya Nabi Ibrahim menggunakan soalan ketika berdakwah kepada ayahnya supaya ayahnya berfikir dan siklah berasa terhina. Di situ kita langgar kenapa Allah memperkenalkan Nabi Ibrahim sebagai seorang siddiq sebelum menceritakan dakwahnya. Kerana pendakwah mesti mempunyai akhlak yang baik, jujur, amanah supaya supaya kata-katanya dipercayai. Okay, pada ayat 43 contohnya, kena Nabi Ibrahim si madah, aku lebih pandai daripada ayah, daripada bapa. Kerana Islam mengajar adab menghormati ibu bapa walaupun nya pola kesalahan. Salah. Kena Nabi Ibrahim sebut syaitan, sedangkan ayahnya menyembah berhala. Kerana menyembah berhala sebenarnya bermaksud mengikut hasutan ataupun bisikan syaitan. Jadi cara ayat dia guna kan. Kerana Nabi Ibrahim tu nyamada aku bimbang dan bukannya aku pasti bapa akan masuk neraka kerana baginda berdakwah dengan kasih sayang bukan dia terus menghukum. Jadi itulah sikap, sehingga kan sikap ayah Nabi Ibrahim yang marah, mengugut dan menghalau Nabi Ibrahim. Jadi dia berpisahlah. Kenanya Nabi Ibrahim tetap mengucap salam walaupun dia ugut. Kerana seorang mukmin membalas kejahatan dengan akhlak yang baik, bukan balas dengan jahat jua. Jadi pengajaran di situ adalah kepada Nabi Ibrahim, Allah mensia-siakan pengorbanan orang yang mempertahankan agama. Itulah namun Nabi Ibrahim disebut-sebut sehingga ke hari itu yang dibaca dalam tahiyat tu. Okay. Okay, rasanya cukup dululah. Kelak kita akan sambung lagi dan kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami dalam kalangan hamba-Mu yang mentauhidkan-Mu ya Allah. Kurniakanlah kepada kami hikmah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyampaikan sesuatu kebaikan. Jadikanlah kami orang yang sabar dalam mempertahankan kebenaran dan memperelokkan akhlak kami terhadap ibu bapa, keluarga dan seluruh manusia di sekeliling. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak-anak dan zuriat kami. Jadikanlah mereka daripada kalangan yang orang yang soleh dan solehah. Berikanlah kepada kami zuriat yang baik sebagaimana Engkau mengurniakan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak dan Nabi Yaqub
Jadikanlah kami insan yang dikenang dengan kebaikan dan amal soleh. Ya Allah, Ya Rahman, terimakanlah segala amal kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Terimakanlah segala taubat kami, sesungguhnya Engkau yang Maha penerima taubat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.